Apakah ciri-ciri sebuah negara yang diberkati oleh Allah? Dia ada dalam Quran, bukan cakap kosong. Surah Sabah, surah ke-34 di pertengahan ayat ke-15. Ada 4. Sama macam dia sebut. Ayat dia bunyi macam mana? Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negeri kamu negeri yang baik dan Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Ulama tafsir, ulama bahas apakah ciri-ciri ataupun sifat-sifat sebuah negeri yang baik. Pertama sekali, negeri yang makmur. Di mana kemakmuran negeri ini atau negara ini dinikmati, dikecapi oleh seluruh rakyat. Sebab tu dalam Quran Tuhan ajak kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Surah Al-Hasyri, surah ke-59 di pertengahan ayat 7. Allah suruh kita bahagikan kekayaan negeri atau negara yang kita perintah kepada seluruh rakyat. Yang kedua, aman. Negara yang bakal mendapat keampunan Allah, negara yang aman, negara yang baik, negara yang aman. Keamanan tak akan wujud selagi penguasa, pemerintah tidak berhukum dengan syariat Islam. Pasal apa? Allah sebut surah ke-5 Al-Ma'idah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah golongan zalim. Kalau dah kita ni zalim di sisi Allah, hidup kita tak selamat. Kalau kita nak hidup dalam sebuah negeri atau negara yang kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, aman, dia ada syaratnya. Surah ke-7 ayat 96. Al-A'raf. Tuan-tuan dan perempuan selalu dah dengar ayat ni. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tu syaratnya iman dan takwa. Iman soal kepercayaan. Bila percaya, takwa, amalkan apa yang kita percaya, maka wujudlah keamanan. Hidup pun makmur. Itu jaminan Allah, bukan jaminan saya. Tapi di penghujung Allah kata, tetapi mereka mendustakan aku. Tak percaya dengan kalam Allah. Maka aku seksa mereka kerana perbuatan mereka sendiri. Jangan salahkan Allah. Allah tak buat zalim kat kita. Ciri yang ketiga, makmur, aman, adil. Yang tadilah. Kalau kedua-dua yang dihadapkan ke mahkamah atas akta yang sama, 505, kan? Kalau A kena gari, B kena gari. Pasal apa? Ada yang gari, ada tak gari. Kadang-kadang kena pakai baju oranye pula. Belum dibuktikan kesalahan, kena pakai baju oranye pula. Jam betul-betul. Nah, saya harap duk ngak ni tolonglah betul baliklah. Dalam Islam, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bring your proof if you are truthful. Itu dalam Quran. English common law states that one is innocent until proven guilty. Saya baca ayat Quran. Saya baca English common law yang ambil pada Quran juga. Seseorang itu tidak bersalah selagi mana tidak dibuktikan kesalahan. Ni belum apa-apa lagi, duduk dalam dulu. Mana kena macam tu. Adil. Sayyidina Ali pernah mendakwa. Kan? Dia sebagai plaintiff. Defender ni Yahudi. Yang dituduh Yahudi. Di mahkamah dia mendakwa Yahudi ni mencuri baju besi dia. Dia masa tu jawatannya khalifah. Menggantikan Osman radhiyallahu anhu. Hakim Syuraih bertanya kepada Ali.
apa bukti baju besi ini milik kamu, wahai Ali? Bukti itu dulu. Hang mendakwa si Yahudi ini mencuri. Jawapan Ali, aku tak ada bukti, tapi aku melihat dia baju ni macam baju aku. Syuraih buang kes. Sebab ayat tadi, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah, sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah bukti kamu. Meletakkan sesuatu kena pada tempat. Yang keempat, ni hak kitab Jakim kata. Dia sebut supaya mereka berbuat baik dan melarang mereka daripada kemungkaran. Apa dia? Amar ma'ruf dan nahi mungkar berjalan serentak. Saya tak mau baca sebab di bawah ni ada ayat-ayat tu semua. Suruh orang buat baik, semayang tak tinggal, alhamdulillah, 6 ekor pun tak tinggal. Kena abang dia. You ni I tengok bagus dah. Semayang kan. Tapi di luar semayang tak tutup aurat. Tutup aurat tu wajib. Al-Azab nombor 29, An-Nur 31 untuk wanita. Oh ya ke? Dosa ke? Betul. Tak apa, so dia semayang esok pelan-pelan, esok dia tutup aurat sampai ke mati tak tutup aurat. Siapa nak berdakwah? Tu berdakwah tak betul. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dia simultaneously, serentak.